Dalam masalah hati lah, kita sebut hati. Hati ni untuk bersihkan dia memang tak ada cara lain dah. Melainkan pertama kita taubat daripada dosa dan maksiat dululah. Okey. Kita pernah buat dosa dan maksiat, kita bertaubat sungguh-sungguh, kemudian kita istighfar, minta pengampunan sungguh-sungguh pada Allah SWT. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini Allah Ta'ala dah zahirkan kami berpeluang untuk menjemput seorang lagi tamu istimewa bernama Syekhul Hadis Maulana Wan Tahir, mudir bagi Madrasah Mazahirul Ulum Ilmuan dan juga salah seorang khalifah bagi Tarikat Chistiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Maulana sudi hadir ke podcast kecil kami. Dan pada siri kali ini kami nak bawa satu tajuk yang mungkin keperluan dia untuk ummah, untuk orang ramai, iaitu kehidupan berguru. Jadi jika Maulana boleh bantu kami dengan tolong nasihatkan kami, bagi panduan pada kami, satu, benar ke kehidupan ni kita perlu berguru, dan siapa guru Nabi SAW? Supaya kami ni dapat satu benchmark yang betul lah. Bantu kami mana? InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah SWT masih lagi beri kita kehidupan, hidup kita pada hari ini, berbagai nikmat yang dikurniakan pada kita hari ini. Dan tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah dan dengan ketentuannya dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, berbalik kepada soalan tadi, iaitu guru. Jadi guru ni memang penting. Contohlah, seorang tadi bila nak dapat sesuatu ilmu, satu maklumat pun dia perlukan pada orang yang mengajar pada dia. Kita daripada sekolah rendah, kita belajar, kemudian naik sekolah menengah agama dan sebagainya lah. Sehingga kita ke universiti pun, kita belajar tu memang ada guru. Tak mungkin satu ilmu kita pelajari tadi tanpa guru. Apatah lagi yang kita belajar banyak hari ni bab dunia. Tak kira lah engineering ke, kedoktoran ke, apa saja yang kita belajar. Kita perlukan guide daripada guru. Kalau dari segi dunia pun kita faham, perlu ada guru. Apatah lagi bab akhirat. Yang mana penentu di antara syurga dan neraka kita. Jadi, sebab itulah Allah SWT nak buktikan, apabila Allah SWT turunkan wahyu kepada Nabi SAW, maka Allah jadikan perantaraan Jibril AS untuk sampaikan kepada Nabi. Dan dia seolah-olah seperti guru kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Allah nak buktikan bahawasanya itulah asbab kehidupan kita, yang mana apabila sesuatu perkara kita nak tahu, kita perlu berguru. Padahal Allah SWT boleh sampaikan terus wahyu kepada Nabi SAW. Contoh dalam bab solat, Jibril datang. Mana Jibril ajar pada Nabi SAW hari yang pertama solatnya di awal waktu, dan hari yang kedua solatnya di antara awal dan akhir, merujuk kepada bagaimana kamu boleh tahu waktu solat. Dan Nabi tunjuk bagaimanakah cara dia dan sebagainya. Maka perlukan guru. Jadi cuma sekarang ni apa yang kita nampak, kita hanya berguru secara maklumat sahaja. Jadi ramai orang ni, orang kata saya dah belajar, saya dah tahu, dah cukup. Betul. Sebenarnya guru ni bukan dia main peranan untuk sampaikan maklumat saja, tapi dalam masa yang sama dia sampaikan pendidikan yang betul. Bukan saja dia mengajar, tapi dia mendidik. Dan mendidik itulah dia melibatkan akhlak, adab dan sebagainya. Pada hari ini banyak orang yang ada maklumat, tapi dari segi akhlak dan adab, moga Allah SWT pelihara kita lah. Amin. Jadi dah kurang dah pendidikan tadi, yang mana dulu kita banyak dengar. Bukan saja pengajaran, bahkan pendidikan. Minta maaf mencelah mana. Adab dulu ke ilmu dulu? Jadi kalau nak ikut susunan dia, memang adab dulu baru ilmu lah. Okay. Kenapa kalau kita tengok dalam susunan Al-Quran pun sama juga. Dalam susunan Al-Quran, yang Allah SWT cerita tentang yang Allah SWT utuskan Nabi daripada kalangan ummiyin sebagainya,
Maka bila Allah turunkan wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan pertama sekali sampaikan, perdengarkan wahyu tadi kepada umat, kepada sahabat. Yatlu alaihim ayatih. Bila wahyu tadi dia sahabat dengar, maka dalam masa yang sama Nabi tarbiyah, tazkiyah para sahabat. Ni susunan ayat Al-Quran. Tazkiyah. Dan kita tahu apa maksud tazkiyah. Bagaimana nak ditarbiahkan rohani kita tadi. Supaya rohani kita ni betul. Rohani bila betul, maka akan datang adab yang baik, akhlak yang baik. Apabila betul saja tazkiyah untuk jiwa kita dah betul, maka mudah untuk kita laksanakan apa dia perintah Allah merupakan wahyu tadi. Itu dia kata tazkiyah, kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian barulah Nabi ajar kitab pada dia. Sedangkan kitab tadi yang pertama memang Nabi dah pendengar kepada sahabat, sahabat pun dah dengar. Kemudian proses tazkiyah, barulah makna untuk nak menyelami makna kitab tadi, makna Al-Quran tadi diajarkan pada sahabat, dan bila perintah sampai, tu sahabat mudah untuk amalkan. Maksud Maulana, sebelum ke benchmark adab tu perlukan pembersihan hati. Ya, betul. Pembersihan jiwa tadi. Jadi guru tu bermula daripada pembersihan hati, barulah dapat adab, kemudian barulah maklumat tu dapat digenerate kepada seorang murid tu. Ya, betul. Okey, sekarang ni soalan yang paling hot untuk orang awam lah. Macam mana nak cari guru yang betul pembersihan hati ni? Proses itu maksudnya itu proses awal lah kan? Ya, betul. Apa amalan yang macam saya lah, macam mana saya nak jumpa ni? Nak tahu tu betul. Jadi alhamdulillah, ya betul. Tambah lagi kita hidup pada akhir-akhir zaman ni. Maka untuk nak mencari yang betul-betul murabbi tu agak sukar. Melainkan yang pertama kita mohon pada Allah SWT. Ya Allah, kau tunjukkanlah guru yang betul pada kami. And kemudian kau tunjukkanlah kebenaran pada kami. Kita dengar satu hadis Nabi SAW dalam disebut dan doa. Yang Nabi ajar pada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, kau tunjukkanlah kebenaran akan kebenaran itu pada kami. Kemudian wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah pada kami kebatilan itu akan kebatilannya. Supaya kami dapat kebenaran tadi dan kami jauhkan diri daripada kebatilan tadi. Ini satu doa satu usaha yang kita minta pada Allah SWT. Yang kedua, kita cuba mencari guru tadi, iaitu melalui guru yang mana dia ni memang ada sanad. Sanad maksudnya kita tengok background dia memang dia belajar ni daripada guru ni, daripada ni. Bukan maksud tiba-tiba yang muncul kemudian hanya lakonan semata-mata. Jadi tu yang kita risau. Dan dia bukan ahli pada bab tu. Jadi bila kita cari, rupanya ada, dia ni belajar daripada sini tempoh yang lama apa semua. Kemudian dia ni pergi ke sini. Yang mana dia ni bukan sahaja ilmu dia menuntut, bahkan dari segi adab dan tarbiyah pun dia tuntut juga. Maka daripada situlah kita mudah untuk mempelajari ataupun ambil manfaat daripada guru tersebut. Belajar online? Online ni satu maklumat. Bukan tempat kita nak belajar untuk mendidik jiwa, untuk dapat panduan yang sebenar. Kenapa kita tahu bahawasanya dia adalah satu teknologi yang moden yang digunakan untuk sampaikan maklumat. Dia bukan sampaikan adab yang betul dan sebagainya. Cuma daripada situ, kita adalah panduan daripada maklumat yang kita tengok untuk kita pergi pada yang betul. Tapi kalaulah andai kata maklumat salah sampai, maka kita akan pergi pada benda yang salah. Maksud teknologi ni, dia bukan menunjukkan kita pada jalan yang betul, straight. Dia masih lagi perlu kepada kita untuk buat pilihan. Dan pilihan yang paling baik sekali untuk kita nak cari yang betul tadi adalah kita mohon pada Allah SWT, kita istikharah, kemudian cari betul-betul yang ahli tadi. Okey. Faham Mana. Jadi macam inilah untuk orang awam lah Mana. Saya sendiri, kita bila buka internet, kita akan nampak ramai ustaz-ustaz yang mengajar secara online. Jadi waktu yang sama untuk orang awam ni, kita akan ambil maklumat macam mana awak cakap tu, dan kita akan anggap inilah guru aku, inilah guru saya. Kita buka seorang ustaz lagi, kita akan cakap inilah guru saya juga. Jadi adakah itu salah anggap seorang murid yang syok sendiri yang menganggap
tu guru dia ataupun macam mana? Adab yang betul nak belajar guru ni macam mana? Dia perlu jumpa dengan ustaz yang dia tengok kat YouTube tu ke? Jadi, sebagaimana yang kita sebut tadi lah. Ha. Contoh, yang online yang ada pada masa kini, teknologi yang ada masa kini. Jadi, kita boleh ambil maklumat daripada dia. Untuk kita tahulah. Contoh, bahagian syariah sesuatu tu, ataupun bahagian hukum fiqah, kan, tauhid dan sebagainya. Itu adalah satu saluran yang mana untuk menyampaikan kepada kita maklumat. Tapi untuk kita berguru betul, yang menepati sunnahnya, sebagaimana yang Jibril datang kepada Nabi SAW duduk berhadapan. Ini dipanggil talaqi, iaitu kita berjumpa di hadapan. Kemudian di situlah maklumat disampaikan. Bukan saja maklumat, bahkan pendidikan, adab dan akhlak itu juga disampaikan. Kenapa? Dalam satu hadis Nabi SAW bagi tahu, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Tapi kesempurnaan ilmu tu bukan pengetahuan semata-mata, bukan maklumat semata-mata. Bahkan bagaimana kita dapat betulkan adab dan akhlak kita. Maka itu natijah daripada ilmu yang kita nak, dan itu yang kehendak Nabi SAW pun. Jadi Maulana, nasihat Maulana untuk pencarian guru ni, maksudnya, okeylah, contoh macam saya, ada limit ke? Contoh macam ada setengah orang, yalah, 3 orang dah lah. 3 orang je lah yang guru ni. Ataupun sebenarnya sebaiknya seramai mungkin. Dan adakah guru ni boleh bantu kita kat akhirat esok? Selain daripada ilmu yang dia telah bagi kat dunia ni. Maksudnya soalan orang awam lah. Adakah esok dekat depan akhirat guru ni akan cakap, betul ni murid aku ni. Untuk orang awam macam kami ni, yalah, nak tahulah kelebihan-kelebihan yang mana kami mungkin terlepas pandang sebelum ni. Jadi, contoh bila kita sebut tentang bagaimana orang awam lah. Orang awam untuk mencari guru yang tepat lah, kata. Yalah, kita nak mencari guru yang tepat sebagaimana sahabat dapat Nabi itu memang susah pada zaman kita lah. Sebab Nabi itu memang khusus, khas. Dan beruntunglah pada sahabat kerana mempunyai guru seperti Nabi, ma'alim, murabbi dan sebagainya. Cuma selepas Nabi, Nabi ada bagi tahu iaitu al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi Nabi ni dia tak wariskan dinar dirham, tak. Dia hanya waris ilmu. Jadi kita tahulah, kita tengok pada ulama tadi, bila dia sampai ke ilmu nubuwah, yang mana dengan situ kita dapat tahu bagaimana kita dapat dekat diri pada Allah SWT melalui sunnah-sunnah Nabi SAW. Ni salah satu ciri ulama yang patut kita dekati. Kenapa? Dia bawa kita pada cinta pada sunnah Nabi SAW. And sama ada sunnah itu dia berbentuk surah ataupun sirah, sarirah dan sebagainya yang kita tahu. Kemudian kita dari segi ulama yang perlu kita tahu adalah sebagaimana yang Allah SWT sebut. Bukan sahaja Nabi sebut sebagai pewaris, tapi Allah SWT sebut kat ciri-ciri ulama tu dia takut ke akhirat. Dia takut. Sebab itu kan, innama yakhshallah min ibadil ulama. Ulama yang takut pada Allah kemudian buat persiapan untuk akhirat, maka ulama ni adalah ulama yang sempurna, yang sebenarnya ciri-ciri yang patut kita tahu. Bila kita duduk dengan dia, maka dia akan bawa kita kepada cinta pada akhirat. Buat persiapan untuk akhirat. Maka dia cerita pada kita supaya jauhkan diri kita daripada dosa dan maksiat. Maka dia suruh kita ni dekatkan diri pada Allah SWT. Maka ulama macam ni adalah antara ciri-ciri yang Nabi SAW sebut, bukan saja ilmu disampaikan, tapi dalam masa yang sama ketakutan kepada Allah SWT, ketakwaan pada Allah SWT disampaikan. Dan dia tak ada raghbah pun, maksud keinginan pada apa yang kita ada. Tak ada. Dia hanya ada kalau boleh kamu ni dapat dekatkan diri pada Allah SWT, keseronokan bagi dia, kebahagiaan bagi dia. Maka ini antara ciri-ciri ulama yang kita perlu tahu ataupun perlu kita usahakan untuk kita dekatinya. Dan biasanya kita akan dapatinya di masjid-masjid. Bila kita pergi masjid, kita akan nampak ulama ni menceritakan tentang ni. Kemudian di madrasah-madrasah, di pondok-pondok, kan.
Begitu juga di institusi yang mana ada ciri-ciri yang membawa kita kepada cinta pada akhirat dan kehidupan akhirat. Maka inilah salah satunya. Mungkin boleh kita cari. Maksudnya mana? Yalah. Mencari guru ni satu perjalanan pencarian dan ujian seseorang tu lah. Ya, betul. Boleh anggap macam tu? Ya, betul. Maksudnya setiap orang ada challenge dia, Ya. iaitu esok kat depan Allah, esok inilah perjalanan saya pencarian guru. Boleh dijadikan sebagai salah satu. Ya, betul. Tu satu lagi, kalau kita sebut bab syafaat tadi betul. bab syafaat tentang di akhirat. Selain daripada syafaat para nabi, ada juga syafaat pewaris nabi. Syafaat pewaris nabi. Tapi yang syafaat pewaris nabi itu adalah sebagaimana syafaat yang pewaris nabi yang bawa kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bawa pada kehidupan cinta pada akhirat. Kenapa matlamat nabi ni? Sebab apa? Nabi diutuskan bukan untuk membawa cinta kepada dunia. Membawa cinta kita kepada akhirat. Dan iman tu sendiri terkait dengan akhirat. Dia bukan kepada dunia. Dunia ni bukan satu yang kita kata definisi iman. Sebab iman ni dia terkait dengan perkara yang tak nampak. Perkara yang tak nampak. Dunia benda yang nampak. Sebab itu bila kita nampak tu yang masuk tu dalam hati sehingga kita lupa pada kehidupan akhirat. Jadi sebagaimana Nabi bawa kepada pandangan akhirat, begitu juga ulama yang menjadi pewaris Nabi membawa pada pandangan akhirat. Sebagai itu di akhirat nanti, sebagaimana Nabi pun dapat beri syafaat, sebab itu pewaris Nabi pun dapat beri syafaat. Jadi mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Saya dulu dalam pencarian guru pun sama juga. Cari mula-mula kita belajarlah hafiz. Kemudian daripada belajar hafiz tadi, kemudian pergilah belajar alim. Meratalah. Sehingga pergi India, Yaman, ataupun dan Pakistan dan sebagainya. Jadi di sana memang bukan sahaja ilmu yang kita pelajari, maklumat yang kita pelajari, bahkan adab tadi memang dititik beratkan. Akhlak tadi memang dititik beratkan. Sehingga dulu waktu kita pergi tu memang kita kalau boleh kita nak tahu hadis. Dan umur mana berapa tahun masa pergi? Waktu tu saya pergi mulalah dihantar untuk belajar adab, ilmu ni semua. Saya ingat lah waktu saya pergi ke India tu umur dalam 16 tahun. Masya Allah. 16 tahun. Dan waktu awal-awal 16 tahun yang saya pergi tu, bahasa memang tak kerti melainkan Melayu je. Pergi seorang? Pergi seorang. Naik kapal terbang seorang? Naik kapal terbang pun seorang. Paksa rela lah. Kira lebih kurang macam tu. Kira orang tu Maulana macam mana? Kalau Maulana boleh kongsi lah supaya, yalah, untuk saya sendiri dan orang kat luar sana, itu sebagai benchmark ketua keluarga. Ya. Maksudnya, alhamdulillah, dengan paksa rela tu, inilah hasil dia. Ya betul. Kan? Boleh Maulana, macam mana Maulana dipaksa rela ketika tu? Orang tu Maulana macam, dah. Dia awal-awal cerita macam ni lah. Cerita dia. Bila saya habis belajar hafiz lah. Belajar hafiz. Lepas tu ayah saya lah. Dia, kamu nak sambung belajar alim tak? Saya kata memang nak lah. Tapi saya beritahu saya nak pergi negara Arab lah. Dah request lah. Ada request. Boleh tapi macam ni. Okay. Negara Arab lah. Lepas tu bila sebutkan kat mana-mana. Mana tu mana? Yang idaman mana lah? Saya memilih Yaman waktu tu lah. Okay. Yaman lah. Banding Mesir dan sebagainya lah. Boleh tahu kenapa? Sebab kita daripada madrasah. Jadi bila madrasah ni kita dah biasa duduk dalam suasana pemakaian sunnahnya. Kemudian jaga. Dululah awal-awal dari segi pemakanan kita jaga. Madrasah dulu Maggi pun tak boleh. Oh haram. Dululah. Sekarang ni relax je, yang penting ada halal lah. Dulu memang dia jaga betul makanan kan. Makanan-makanan syubhah memang jaga. Tahun akhir-akhir 80-an, awal-awal 90-an dulu memang jaga betul. Jadi dari segi pemakanannya, kemudian dari segi pemakaiannya. Jadi kalau tempat yang terbuka ni dia lain sikit lah. Dari segi ibadatnya. Lepas tu saya dengar negara Arab yang masih jaga lagi dari segi ni Yaman. Cuma lah pada ayah saya kata waktu tu tahun 99 lah. 99 akhir. Saya kata kalau boleh saya nak pergi Yaman lah. Ayah saya pula dia kata macam ni lah. Kamu cuba dekat India dulu. Boleh. Tu saya kata saya nak ke Yaman. Tapi cuba dulu kat India. Tak apa, 1 tahun je. 1 tahun. Bila ayah saya bagi tahu macam tu, tak apalah syarat dia 1 tahun ni kan. Saya kata tak apa, bolehlah cuba 1 tahun. Bila saya pergi ke India, dalam keadaan saya tak tahu apa bahasa pun. Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris ayah saya ajar satu je.
U-N-U-I. Lepas tu kalau kamu jumpa orang yang macam ala-ala tabligh sikit lah. Kan? Dakwah ni. Kamu cakap, can I join you? Itu je. Maknanya dia minta lah saya bawa pergi ke satu markas dakwah di sana. Dekat Nizamuddin. Jadi perkataan bahasa Inggeris, can I join you? Jadi saya pun tengok lah mana-mana tak nampak pula orang yang muka macam tu. Yang nampak ada orang pakai serban rupanya sing. Takkan saya nak ikut dia. 16 tahun 16 tahun. Dekat airport India. Dekat airport India. Waktu tu masa sejuk lah. Oh. Masa sejuk. Jadi bila keluar kat airport tu, kita tak tahu apa. Takkan nak ikut orang sing tu. Sampai kat luar. Lepas tu dia tengok je kita pakai pakaian ni ala-ala macam dia tahu. Nak pergi mana kita bersebat Nizamuddin. Nizamuddin pun. Dia membawa. Bila bawa dalam perjalanan tu, saya pun kena pau pun ya juga. Kena pau juga? Kena pau juga lah. $30 lebih kurang lah kena. Lepas tu dia berhenti saya dekat tengah jalan. Lepas tu pau lagi. Lepas tu dia tunjuk lah rokok dan sebagainya. Ada dekat dia panggil biri macam tu lah. Ada rokok macam rokok daun semua. Dia kata nak lah. Sampailah waktu tu saya teringat pesan mak saya. Kalau ada apa-apa hal, baca Yasin, mohon pada Allah SWT. Saya pun pada waktu tu saya baca Yasin lah. Saya baca Yasin sampai habis. Lepas tu dia berhenti lama apa semua. Saya pun takbir lah nak buat jana. Allahu Akbar. Lepas tu kita syahadah la ilaha illallah. Orang tu pun takut apa semua. Tak apa aku hantar. Hantar kat Nizamuddin. Sampailah sana. Kenapa India, Maulana? Itulah. Apa sejarah? Dia satu ayah saya lah. Ayah saya disyorkan. Lepas tu dia kata dekat sana bagus. Lepas tu dari segi dakwahnya. Kemudian yang kedua dari segi ilmu hadis dan tafsirnya bagus di sana. Itu ayah saya kata belajarlah kat sana bagus. Lepas tu saya kata tak apalah. Saya pergi. Jadi banyaklah antara orang yang sambut kat sana abang ipar saya sendirilah. Iaitu Maulana Hazim. Masya-Allah. Sampai kat sana dibawalah saya pergi Saharanpur. Mulalah saya belajar dekat sana. Jadi boleh katalah tahun pertama berapa dalam sebulan lebih macam tu lah saya duduk di Saharanpur. Pengajian pun dah mula dah pada waktu tu. Jadi datanglah Abang Zaharuddin. Seorang Zaharuddin Nawi lah. Dia daripada Dioban. Dia datang ke Saharanpur untuk renew dia punya permit. Jadi jumpalah saya kat sana. Lepas tu dia tengok dia, kelas dah bermula dah apa semua ni. Dia bagi tahu dengan dulu bukan abang ipar saya lah. Tapi sekarang ni dah abang ipar. Jadi dia bagi tahu kat Ustaz Azim, dia kata, boleh tak saya nak ambil ni, bawa dia pergi Dioban. Tak apa, saya pantau lah. Dia insya-Allah saya cuba usahalah supaya dia dapat basic sebagainya. Lepas tu Ustaz Azim kata okey lah. Saya pun pergilah Dioban dengan Abang Zaharuddin. Duduklah dia dengan saya. Alhamdulillah dia apa yang dia cakap tu dia kotakan lah. Masya-Allah. Dia daripada segi basic, kemudian saya belajarlah nahwu saraf. Apa yang buat Maulana boleh percaya orang? Yelah macam saya kalau di tempat orang tiba-tiba datang macam boleh tak saya ambil? Tim Maulana pun tergerak hati macam okey jom. Jadi apa yang kita nampak tu satu memang kenal lah. Ustaz Azim. Tapi yang kedua keikhlasan tu kita nampak lah. Keikhlasan, kejujuran dia nampak macam betul lah. Dia macam nak bantu dan sebagainya. Maka kita pun sedialah. Hati kita pun rasa seronok pada waktu tu kan. Pergilah. Itu yang mula. Tahun pertama saya di Dioban lah. Tapi waktu tu di Dioban orang Melayu dia je seorang. Lepas tu saya datang saya orang kedua lah. Tak ada orang lain, tak ada lah. Jadi bila dah habis tahun pertama tu saya dengan dia, asas tu semua saya dah alhamdulillah lah boleh. Sebab banyaklah bantuan daripada dia. Saya bagi tahu lah tahun kedua ni saya nak patah balik ke Saharanpur. Sebab Saharanpur adalah lebih kurang 3-4 orang daripada kalangan orang Melayu yang belajar kat sana. Patah balik saya duduk kat Saharanpur belajar sana. Kemudian sampailah tahun 4. Itu kembali kepada yang ayah saya letakkan syarat 1 tahun tu kan. Memang saya ingat syarat tu. Kemudian? Paling kurang setahun. Tapi dah duduk ke sana, jadi seronok pula nak belajar. Jadi tak sampai setahun lah saya kata, nak belajar sampai habis lah. Dan sekali sampai tahun 4 tu, peristiwa 9/11. World Trade Center. 9/11 tu, waktu tu lah saya keluar daripada sana. Dan
Kemudian saya sambung pengajian saya ke Yaman lah. Dapat juga. Dapat juga Selepas akhirnya. 4 tahun. Selepas 4 tahun. Kalau nak ikut, niat saya tu nak habis sampai daurah haji kat sana. Tapi dah nak buat macam mana pada waktu tu, mudir madrasah pun kata kamu kena keluar. Sebab apa disebabkan 9/11 ni, apa dia perisik-perisik ni datang ke madrasah apa semua. Yaman kat mana, Mar? Yaman mula-mula saya pergi ke Hadramaut lah. Duduk sana dalam sebulan. Darul Musafa kan. Habib Umar? Dekat tempat Habib Umar. Masya Allah. Cuma jiwa saya tak masuk sangat dekat sana. Saya jumpa dengan Syekh Umar. Okay. Cakap saya tak rasa nak belajar kat sini. Sebab saya ingat Ustaz Fadli Al-Yamani dulu, dia pernah syorkan saya kalau kamu pergi Yaman, pergi kat Hudaidah. Jadi saya terbayang Hudaidah lah. Waktu tu memang terbayang Hudaidah. Tiba-tiba sampai ke Hadramaut. Jadi bila sampai dekat situ, saya pun beritahu Syekh Umar. Sampai Syekh Umar tu kata, tak apalah kalau macam tu kamu istikharah lah. Saya pun buat istikharah. Sampai 3 hari, hati saya masih rasa tak berbunga lah, tak sempurna. Saya minta izin dia. Dia kata, okey lah, tak apalah. Saya izinkan. Itu yang buatkan saya sampai. Tapi dia kata, pergi ke Hudaidah lah ya. Saya kata, insyaAllah. Tapi sebelum pergi Hudaidah, saya pergi ke Sana'a dulu. Target daripada Sana'a, pergi ke Hudaidah. Tapi bila sampai Sana'a, duduk, visa saya mati. Sebulan je dapat. Okay. Visa mati. Itu yang daripada visa mati tadi, saya usaha untuk dudukkan visa. Daripada situlah, saya daftar ke University of Yamania. Satu universiti daftar lah bawah University of Yamania. Jadi, saya ambil lah diploma kat situ, diploma syariah. Di University of Yamania tu lah. Ialah biasa pengajian universiti ni dia lebih kepada apa dia? Dia bagi buku kat kita, lepas tu kita mentelaah sendirilah, lepas tu ambil lah periksa sebagainya. Jadi pendidikan tu tak berapa nak ada sangat lah, tapi dari segi maklumat belajar tu ada lah. Jadi dalam masa yang sama kita ketagih ilmu. Jadi kita cari jugalah untuk talaqi, terutama sekali dalam bahagian fiqah dan sebagainya. Memang tujuan kita pergi Yaman tu nak belajar fiqah lah. Jadi carilah, sampailah berguru dekat Jamaah Iman, ada satu syekh nama Qasimul Bahr. Saya berguru dengan dia. Kemudian dengan Syekh Maqbul Al-Ahdal, saya berguru dengan dia. Masya Allah. Dari segi fiqah. Kemudian dengan Mufti Sana'a tu, waktu tu Syekh Amir As-Sana'ani kan. Waktu tu saya pun ada berguru dengan dia juga. Dari segi hadis lah. Tapi tu lebih kurang pada murur je. Dia bukan syarah mana sangat lah. Kita bawa kitab kita menadah, dia banyak baca hadis. Lebih kurang kalau sistem Diobandi ni kita panggil hadis yang tidak ada syarah ni murur je. Dia lalu je. Kemudian ada bab yang dia syarah, kemudian lalu lagi. Lebih kepada barakatan lah dekat situ. Baki saya masih tak puas hati lagi duduk kat sana. Dah 2 tahun dah duduk sana. Saya kata saya nak kena balik lah untuk belajar mendalami hadis ni kat India, Pakistan juga yang terbaik lah. Itu yang saya usaha juga untuk pergi ke India. Tak dapat masuk India, masuk ke Pakistan. Sambung ke Pakistan pula. Sambung ke Pakistan. Kenapa yang pelik pasal apa? Dekat Wallahualam, bukan kita kata tak ada dari segi pendidikan adab dan akhlak ni tak ada. Kat sana ada. Tapi mungkin kita tak jumpa lah. Tapi kalau di madrasah di India Pakistan ni memang terutama sekali dalam bab adab akhlak memang ditekankan. Bukan sahaja dengan guru, bahkan dengan kitab pun sama juga. Contoh mana? Satu benchmark yang contohlah kalau guru lah, kita katalah guru. Kalau guru tu lalu dekat depan, dia lalu kat sini, kita macam ni kan. Bertembung. Kita terpaksa berhenti. Kita nak lalu, nak cross jalan dia pun kenapa? Tanda hormat dia. Tanda hormat. Kita pun berhenti. Bukan kita saja, pelajar lain pun akan berhenti. Jadi dulu lalu, lepas guru lalu, baru kita lalu. Bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Pasal apa? Benda tu dah jadi satu kehormatan. Dia kan kita pernah dengar tentang Nabi SAW sebutkan tentang bukanlah daripada kalangan kita kalau orang tu tak hormat orang tua dan muliakan orang alim, kasih pada kanak-kanak. Jadi perkataan hormat pada ulama ni memang ada. Jadi kemudian bila kita duduk, kita akan duduk macam kita tak duduk bersila. Depan ulama tadi kita akan duduk depan guru tadi kan. Kita akan duduk
duduk tahiyat ataupun duduk di antara dua sujud tu. Macam tu kita duduk, kita dengar, tunduk. Tak ada pun kita dongak macam tu. Duduk. Jadi benda tu dah seolah-olah mengajar kita adab seperti macam Jibril alaihissalam datang ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud bertembung lutut tapi tak bertembung pasal ramai kita kan. Jadi seolah macam tu. Kemudian kita duduk dengar dan kita tak cross percakapan dia. Dia akan bila dia cakap kita dengar dan kita anggap benda tu satu adab lah yang tinggi. Kan? Kemudian ini dari segi guru. Kemudian banyak lagi lah benda yang kita apa dia? Kita jaga dari segi apa adab kita dengan guru. Bahkan dengan kitab pun sama juga. Dengan kitab contohlah macam kitab hadis dengan kitab tafsir kita. Tafsir tinggi lagi. Kemudian bawa hadis. Kemudian bila ada kitab nahwu lah. Nahwu tak boleh letak atas kitab hadis. Dia ada perkara saraf. Kemudian kitab nahwu saraf dengan kitab fiqh. Kitab fiqh kena tinggi lagi. Kemudian di antara kitab fiqh dan kitab tauhid. Tauhid pun kena tinggi. Dari situ pun dia jaga juga. Kalau dia tengok je. Ini kitab nahwu siapa ni lebih tinggi daripada kitab fiqh. Terus dia tegur. Dan kitab pun dijaga juga adab. Sebab itu kelainan lah. Apa yang kita dapat daripada sana kan, ilmu daripada sana. Sebab amali itu kita nampak. Dan benda ni tak ada waktu saya belajar di universiti, benda ni tak diterapkan. Tak diterapkan. Bahkan tak apalah kitab campak-campak gitu pun tak ada masalah. Kita hanya pengetahuan, tapi dari segi adab yang kita dapat belajar daripada di madrasah di India, Pakistan tu lain. Kenapa? Ada sulaman lah, bukan saja kita belajar hadis dan tafsir, tapi dalam masa yang sama tu dia ajarkan juga kita tasawuf, yang mana lebih kepada penyucian jiwa, tazkiyah, bukan sahaja berzikir semata-mata lah. Zikir tu salah satu untuk kita nak tenangkan hati, tapi yang maksud dalam tazkiyah tu bagaimana jiwa dan akhlak tadi dapat berubah. Jadi kita dapatlah di sana. Masya Allah, apa yang kita nak cari tadi, alhamdulillah, benda tu dapat. Ada belajar dekat negara-negara Asia ke mana? Asia macam saya sendiri sebelum saya pergi ke sana masih belajar di Malaysia lah. Itu dia. Selepas Pakistan balik Malaysia? Selepas Pakistan memang balik Malaysia. Sebab Pakistan tu kira habis lah. Saya dah habis pengajian Sunan Sitah tu dah habis. Kemudian lepas Sunan Sitah saya sambung khusus bagi hadis. Kemudian lepas khusus fil hadis tu saya sambung dekat Sargoda bahagian perbandingan mazhab, terutama sekali dalam berakidah lah di sana. Kemudian baru saya balik lah. Jadi ni ialah satu soalan untuk peniaga, orang awam dan khususnya untuk diri saya sendirilah mana. Bila kita berzikir, sebab tadi Maulana sentuh bahagian zikir lah. Untuk orang awam, berzikir macam biasa tu macam subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Standard punya itulah. Cuma lama kelamaan macam power bank zikir tu tak cukup. Maksudnya dengan normal tu rasa macam ada ke zikir yang khusus, yang contoh hari-hari sepatutnya diamalkan. Sebab untuk orang awam macam saya akan pakai zikir yang pernah belajar waktu suara rendah, suara menengah dah. Zikir, masih berzikir. Macam tadi Mona ada cerita perjalanan pencarian guru tu, kira Mona punya pencarian barulah tahu macam susah punya. Kena game banyak kali kat India. Maksudnya orang kena merantau. Tapi berbalik kepada hati, macam Mona kata, ketagih ilmu. Maksudnya hati pun dah masa ketika tu memang dah purely. Tapi untuk orang awam macam kami, hati ni masalah paling penting. Ada ke zikir yang boleh membersihkan hati? Jadi yang pertama dalam masalah hati lah, kita sebut hati. Hati ni untuk bersihkan dia memang tak ada cara lain lah. Melainkan pertama kita taubat daripada dosa dan maksiat dululah. Kita pernah buat dosa dan maksiat, kita bertaubat sungguh-sungguh, kemudian kita istighfar, minta pengampunan sungguh-sungguh pada Allah SWT. Kemudian yang kedua baru kita pergi pada step lah untuk jaga benda-benda yang wajib, dari segi ibadat yang wajib, terutama sembahyang dan sebagainya. Kalau ada dulu tunggak, kita gantilah semua. Ini semua ke arah penyucian lah. Kemudian barulah kita akan bawa pada zikir itu sendiri. Zikir ni satu zikir yang masnun, yang mana kita dapat daripada Nabi SAW secara umum. Seperti subhanallah,
Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian istighfar, kan, selawat dan sebagainya. Ya, Maka zikir-zikir yang disebut dalam hadis. betul. Jadi kita buat. Adapun zikir khusus kebiasaannya kita dapat melalui guru-guru tarikat tasawuf yang muktabar lah, yang diiktiraf. Tapi cuma yang khusus ni dia lebih kepada khusus, bersifat khusus. Maksudnya Dia kalau berjumpa Ya, khusus. betul, berjumpa khusus, kemudian ambil dia ada cara dia dan sebagainya. Kemudian dengan cara tadilah boleh dia istiqamah, kemudian dari situ ada perubahan jiwa dan sebagainya. Itu. Tapi bagi orang awam lah. Hmm, Orang tu sebab cerita tentang orang awam kan, betul. bagaimana dia nak dekatkan diri dengan Allah SWT melalui zikir. Ya. Dia selain daripada zikir-zikir yang masnun, contoh selepas mayang dia ada zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian ada juga yang sabit dengan sahabat, tambah la ilaha illallah dan sebagainya. Tiap-tiap lepas mayang itu zikir yang umum. Betul. Kemudian ada yang sebutkan zikir harian. Yang mana Allah SWT sebut wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah kamu di pagi hari dan petang. Jadi bertasbih di pagi hari dan petang ini tanda satu perintah daripada Allah SWT. Maka dari situ ulama fikir, bagaimana kita nak tasbih pada Allah SWT ni di hari dan petang, tasbih apa yang kita nak bawa? Maka di situlah ditetapkan ada ulama yang ambil daripada zikir masnun tadi, kemudian dibawa pada khusus dari segi waktu, pagi dan petang. Antaranya subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilaha illallah tahlil 100, kemudian istighfar 100, kemudian selawat 100. Ini antara zikir. Jadi 600. Ada juga ulama yang mengatakan tambahlah zikir ismul zat. Kenapa zikir ismul zat ni adalah zikir yang asal? Kenapa? Maksud tadi supaya kita nak ingat Allah. Sebab itu ingat Allah ni pasal apa tidak disebut dalam hadis secara khusus, pasal apa? Memang asal tujuannya memang Allah lah. Itu yang benda yang kita nak sebut banyak, dan itu yang kita nak ingat. Dan dalam Al-Quran sendiri Allah SWT sebutkan sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Allah SWT yang maha tinggi. Kita tahu nama Allah SWT ismul zat bagi Allah adalah Allah. Yang lain semua ismu sifat. Jadi sebab itu ada yang zikir yang sebut Allah, Allah, Allah. Pasal dia tumpu pada ismul zat. Maksud daripada la ilaha illallah tu sendiri, bila kita sebut la ilaha illallah, zikir yang afdal adalah la ilaha illallah. Tapi akhir sekali daripada la ilaha illallah tu adalah kembali kepada siapa? Allah. Allah tu sendiri. Sebab itu bila kita banyak sebut Allah, Allah dalam hati, maka hati akan jadi tenang. Hati akan jadi tenang. Bawa kita pada ingat Allah SWT. Bahkan bawa kepada sifat Allah SWT. Menghayati sifat-sifat Allah SWT, sifat kudrah Allah, sifat sama' Allah, sifat basar Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, sifat ilm Allah, Allah maha mengetahui. Dia wujud dalam hati kita sehingga kita rasa yang saya sedang buat ni Allah melihat ni. Saya sedang buat ni Allah mendengar ni. Saya sedang buat ni Allah mengetahui ni. Sehingga timbul rasa takut nak buat against apa yang Allah SWT larang kita. Apa yang Allah SWT perintah tadi, kita takut nak against. Apa yang Allah larang, kita jauhkan. Itu yang timbul. Bila apa dia? Bila zikir tadi dah meresapi dalam hati kita. Maksudnya mana? Tadi kan insyaAllah saya berjumpa dengan seorang guru yang ahli dalam zikir. So sepatutnya bila saya dah jumpa dia, saya perlu minta nasihat dia, tolonglah nasihatkan saya untuk, maksudnya setiap orang dos zikir tu berbeza. Ya, berbeza. Sama. Tapi sebenarnya zikir ni bukan kita tengok pada yang banyak. Lagi banyak zikir lagi betul. bagus tak? Sebab apa? Dalam kita tengok kualiti dengan kuantiti, mana yang bagus. Sebab itu berkaitan dengan kuantiti dan kualiti ni, Nabi SAW pernah sebut, kan? Iaitu satu ketika Nabi SAW pulang ke rumah, kemudian ada seorang wanita, dia duduk dengan Aisyah di rumah Nabi SAW. Kemudian wanita tu ceritalah tentang sembahyang malam. Oh, aku gini-gini. Mana dia ni orang yang Masya Allah dari segi sembahyang malam dia. Habis tak tidur lah. Habis dengan qiyamul lail. Dan Aisyah boleh beritahu pula bahasanya perempuan ni adalah di kalangan orang Madinah, orang Ansar, perempuan ni yang paling kuat sekali buat ibadat. Bila sampai Nabi,
Perempuan tu pun pergi. Bila pergi, Nabi tanya pada Aisyah, siapa fulanah tu, perempuan tu. Kemudian Aisyah pun bagi tahu. Begini-begini, merujuk kepada orang yang kuat ibadah. Nabi kata, Inna Allah la yamal hatta tamallu. Allah SWT tak jemu sehingga satu hari nanti kamu jemu. Maksudnya Allah tak jemu nak beri pahala pada kamu, ganjaran pada kamu. Satu hari nanti kamu jemu dengan ibadat, kamu berhenti. Tak ada. Itu yang Nabi SAW sebut. Allah SWT suka amalan yang dibuat dengan sedikit tapi istiqamah. Jadi istiqamah tu yang penting. Lepas tu guru saya kata, kalau kamu nak tengok wali lah. Sebab apa, setiap zaman tu dia ada wali dia. Dia ada cara untuk kenal wali. Zaman kita, cara nak kenal wali, yang pertama dia istiqamah. Walaupun amalan dia sikit. Yang kedua dia jaga mata. Jaga makan. Dah. Ini kira wali ni. Wali zaman sekarang. Wali akhir zaman. Wali akhir zaman ni. Sebab apa, setiap zaman tu dia ada cara kewalian. Sebab wilayah ni, wali ni satu benda yang boleh usaha. Satu benda yang boleh usaha. Maksudnya setiap orang boleh jadi wali? Boleh. Bukan macam kena belajar hafiz dulu ke jadi alim dulu? Orang awam? Kadang-kadang dia bukan hafiz pun, dia bukan alim pun. Sebab itu kita dengar abid kan, abid. Tapi dia banyak bagi masa dengan ibadat sehingga dia kurang raghbah dia kepada dunia, keinginan pada dunia. Maka dia boleh sampai tahap kewalian. Tapi nubuwah tak. Nabi tak boleh jadi. Sebab itu bila seorang declare jadi Nabi tu, kita kata kafir je. Tapi kalau seorang declare jadi wali, kita tak kata melainkan ciri-ciri wali ada pada dia. Gimana? Untuk orang awam, terus ingat kalau wali tu boleh terbang, pokok bercakap dengan dia naik pokok. Apa? Wali ni apa takrifan wali untuk orang macam saya ni bagi faham? Wali ni sejauh mana orang tu dia kurang berminat dengan dunia, kemudian cinta dia pada akhirat dan habis masa dia dengan amalan untuk dapatkan akhirat tadi. Itu wali. Bukan tinggalkan akhirat, bukan tinggalkan dunia. Bukan tinggalkan dunia. Dunia ni maksudnya dunia guna sebagai keperluan, bukan maksud. Hari ni kita gunakan dunia sebagai maksud. Akhirat ni sebagai keperluan. Jadi wali ni dia terbalik. Dia gunakan dunia ni sebagai keperluan, akhirat tu sebagai maksud. Itu yang kita pernah dengar apa dia, orang kata letaklah dunia ni di tangan, akhirat di atas kepala, junjung. Kenapa? Apabila ada masalah tentang akhirat, kita boleh lepaskan dunia, junjung ni. Tapi hari ni kita tak, kita terbalik. Dunia kita keperluan. Jadi ada masalah tentang dunia kita, akhirat kita lepas, dunia kita junjung. Jadi hakikatnya perkataan tu adalah perkataan yang boleh membawa ke arah kewalian tadi. Orang yang dekat pada Allah SWT, ataupun orang yang takwa lah kita kata. Itu level takwa lah. Jadi pakaian wali-wali ni, kebiasaannya pakaian wali-wali ni pakaian nampak pada zuhud. Pakaian kepada dipanggil libas taqwa, iaitu libas orang bertakwa. Itu pakaian wali lah kebiasaannya. Tapi contoh libas taqwa ni kita tengok libas yang menghampiri pada libas Nabi SAW. Kenapa? Orang yang paling bertakwa sekali adalah Nabi lah, kita kata. Sebab Nabi pernah sebutin atqakum kan. Sungguhnya Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Itulah. Jadi orang yang pakai pakaian mirip pada Nabi SAW, maka ni salah satu ciri lah. Tapi tak semestinya kadang-kadang kita nampak dia pakaian dia. Kenapa dia bawa kepada zuhud? Supaya orang tak tahu dia. Kenapa? Maksud dia supaya tak timbul, tak nampak apa diri dia ni sebagai wali lah di hadapan orang. Biar nampak kebiasaan, tak ada apa-apa pun. Sehingga orang ni tak perlu nak mulia-muliakan dia. Biar dia mulia di sisi Allah SWT, hina di pandangan masyarakat. Ada juga yang macam tu. Tapi bila kita sebut tentang tu, mestilah orang tu dia lebih kepada apa dia? Lebih nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pakaian dia pakaian menghampiri kepada sunnah dan sebagainya lah. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak Ona. Kita rehat sebentar. Sebab untuk pengetahuan Maulana, podcast ni ditaja oleh Royal Habibi Coffee lah. Jadi produk tempatan rasa international. Jadi insya-Allah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang telah mendengar daripada sedikit pencerahan daripada Maulana, kita berehat sebentar. InsyaAllah kita sambung balik selepas ni untuk satu lagi pencerahan yang penting untuk saya dan tuan-tuan. InsyaAllah. Royal Habibi, segalanya dia.
Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama Maulana Wan Tahir. Terima kasih Maulana. Sama. Okay Maulana, satu insyaAllah kita akan siarkan podcast ni pada bulan Ramadan juga. Okey. Dan satu sebelum ke arah soalan Ramadan, maksud orang awam tu apa? Tu satu. Ya, ulama semua kita faham lah. Tapi kadang-kadang kita dengar bila ustaz-ustaz ni kata untuk orang awam, untuk orang awam. Jadi macam saya ni, apa pasal ni? Tu satu. Dan satu lagi soalan, ketika bulan Ramadan ni kenapa baran tu jadi macam menekan-nekan? Meningkat je. Jadi macam mana untuk pembersihan hati, mengenai hati untuk bulan Ramadan, dan waktu yang sama orang awam ni lah. Ramadan boleh bagi pencerahan. Jadi alhamdulillah, bertemu lagi kita kembali ya. Alhamdulillah. Berkaitan dengan orang awam ni, satu istilah yang diguna, maksudnya merujuk kepada orang yang biasalah, yang dia tak duduk dalam suasana agama, maksudnya dari segi yang tak duduk dalam suasana dia majlis ilmu sangat, ataupun suasana madrasah, ataupun suasana yang mendekati ulama lah. Macam orang yang biasa. Maka itu satu istilah sahaja. Sebenarnya kita semua orang Islam pun. Okey. Orang Islam je, kita nak kena amal Kurang agama. terasa sikit. Dia. Kurang terasa. Orang Islam, kita nak amalkan semua agama juga. Cuma adalah agama awak ni merujuk kepada orang alim yang tahu bagian ilmu agama. Jadi bila orang yang tahu bagian ilmu agama, mudahlah sikit untuk amal agama. Jadi orang yang tak apa tahu tadi, dia lain sikit. Jadi kat situlah satu istilah yang mana kita kata orang biasalah, tak apa tahu. Sebab dalam hukum syariat ni, dia ada dua benda yang dimaafkan. Yang pertama, orang yang tak tahu dalam satu masalah tu. Yang kedua, orang yang terlupa. Jadi kebiasaannya dalam hukum syariat ni dia pakai kamu tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu, mungkin ada kemaafan di sana. Yang kedua, kamu ni sengaja ke lupa? Kalau kamu lupa akan dimaaf lah. Contoh macam ni, bila kita nak masuk bulan Ramadan ni kan, orang makan banyak, orang minum, Masya Allah. Habis-habis dia kata, kamu tak puasa? Allah, saya terlupa lah. Betul. Adakah kita nak kata dia tak puasa? Tak. Apa, saya terlupa? Betul. Dia habis yang dia kenyang dah. Kenyang pun ya, minum Masya Allah. Kan? Sampai seronok. Dia kan nak buat macam mana Allah beri makan pada dia, Allah beri minum pada dia. Habis. Tak membuat kan. Ini orang terlupa. Sama juga dalam masalah orang tak tahu. Tapi tak tahu ni ada dua. Dia tak tahu, kemudian dia ingin mempelajari dia. Maka orang ni insya-Allah akan diampunkan dah. Satu lagi, orang yang tak tahu, kemudian dia malas nak tahu lah. Bila malas nak tahu, maka di akhirat sana akan ditanyalah. Jadi itu je. Di antara orang yang biasa, kita orang Islam ni, dia ada dua kategori itulah. Yang pertama, dia tak tahu, dia cuba nak tahu. Maka dia carilah orang alim untuk tahu masalah tadi. Dan dia nak amalkan dalam kehidupan dia. Satu lagi, malas aku. Jadi malas ni tanggungjawab dia dengan Allah. Itu di akhirat sana dia akan ditanyalah. Ada pun orang yang sentiasa macam nak tahu, dia hidup dalam belajar. Bila belajar ni, biasalah dia ada salah silap. Dan salah silap tu akan dimaafkan. Adakah orang yang nak tahu ni, orang awam ni, dia nak tahu, dia belajar, ditakdirkan dia meninggal. Adakah dia akan dikira sebagai orang yang menuntut ilmu dan mudah masuk syurga? Ya, betul. Sebab apa? Sebab kan dalam satu hadis Nabi SAW sebut, seorang yang keluar daripada rumah dia untuk menuntut ilmu, maka fahuwa fi sabilillah. Dia umpama berada di jalan Allah SWT. Walaupun dia tak belajar madrasah? Walaupun dia tak belajar madrasah, tapi dia ada keinginan untuk tahu perintah Allah tadi. Untuk ilmu. Walaupun dia banyak dosa sebelum ni, dosa-dosa besar? Walaupun dia ada dosa-dosa besar, hatta dosa bunuh sekalipun. Tapi dia taubat pada Allah SWT, kemudian dalam perjalanan dia nak menuntut ilmu Allah untuk bawa dalam kehidupan dia. Allah SWT boleh ampunkan. Kita dengar Nabi cerita tentang apa tu, yang orang yang bunuh 99 orang. Dia bunuh 99 orang. Lepas tu dia jumpa untuk dia bertaubat. Dan kemudian si rahib ni kan bagi tahu, macam tak ada jalan untuk kamu kan. 99 orang kamu bunuh tu. Tapi ya ke? Kalau gitu habis. Dia cukupkan 100 habis. Dengan rahib tu kena bunuh. Lepas tu bila cukup 100, dia masih ada keinsafan lagi, dia pergi jumpa dengan seorang alim ni. Dia kata boleh kamu nak, tapi kamu kena pindah suasana kamu.
daripada suasana maksiat tadi, kamu pergi satu tempat, sana masuk suasana pengamalan agama, kamu boleh bertaubat dan sebagainya, kemudian kamu boleh amal dekatkan diri pada Allah SWT. Dan dia mulakan perjalanan. Bila dia mulakan perjalanan tadi, ulama bagi tahu tak sampai pun separuh perjalanan, dia mati. Pada waktu tu tuan-tuan dimiliki SWT, maknanya kalau kita tengok apa dia, perjalanan dia tu, perjalanan ke arah pengampunan. Allah ampunkan dosa dia. Dia termasuk ahli syurga. Maksudnya apa-apa dosa berat pun Apa-apa dosa berat melainkan syirik lah. Bersyirik pun sama juga. Kita kata kita takut sangat buat syirik. Dulu kita pernah buat lah contoh, tak kira lah apa amalan khurafat sebagainya. Bila kita bertaubat pada Allah SWT dan tak nak buat lagi, kita mati dalam taubat. Bukan maksudnya kita pernah buat syirik habislah kehidupan. Tak, kita taubat pada Allah. Kalau kita mati dalam syirik tadi, itulah berhukum lain, yang mana tidak ada keampunan. Selain daripada tu, dosa besar apa sekalipun Allah boleh ampun. Jadi bulan Ramadan ni platform terbaik lah. Ya, betul. Sebab itu dipanggil bulan pengampunan. Bulan pengampunan. Apa saja apa saja amalan yang kita buat dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Balik kepada sifat marah, ya memang kita manusia. Dan Allah SWT sebut apa dia tentang apa sifat marah ni. Allah SWT bukan kata hilangkan sifat marah. Allah kata tahan sifat marah. Itu orang yang bertakwa ni, orang yang mana ada marah pada dia, tapi dia dapat tahan sifat marah dia. Kan? Itu bukan maksudnya lepaskan kemarahan tadi. Sebab kalau orang yang tak ada marah ni, kita nak cakap dia ni bukan manusia, malaikat je tak ada marah. Sebab itu saya pernah dengar guru saya, dia cerita, ada seorang hamba Allah ni datang pada dia, cakap, Tuan Syekh, saya nak tanya soalan tapi jangan marah. Guru saya jawab apa, dia kata kamu tanya lah. Benda yang kena marah memang kena marah. Tak marah macam saya manusia. Tapi cerita dulu. Tapi kalau andai kata benda tu melibatkan marah, saya tahan marah. Itu je. Maksudnya jangan marah seolah-olah tiada marah ni. Sebab itu Nabi SAW beritahu cara lah. Cara contoh orang yang tengah marah, kalau dia tengah berdiri, duduk. Kan? Orang yang tengah marah, kalau dia duduk agak marah, baring. Orang yang tengah marah, ambil air wuduk, semayang, ambil air wuduk. Kalau ada marah juga, boleh mandi. Tapi ini salah satu cara yang diajar oleh Nabi SAW. Kenapa marah ni daripada api? Api ni daripada syaitan. Dia membara. Cara untuk hilangnya air lawannya. Sebab itu pun. Tapi kalau orang tengah marah ni, kita nasihatkan dia sendiri yang buat, jangan kita buat. Kalau kita buat, itu bukan kita nak reda, itu kita sembah petrol makin marah. Maksud mana sekarang ni, bagi setiap orang yang diuji dengan kemarahan ni, ngabaran ni, ditakdirkan dia lepas ni, maknanya satu makam kenaikan ataupun itu salah satu level dia makin dekatkan diri pada Allah SWT. Satu, dia tahan marah dia. Yang kedua, wal afina 'anil nas. Maksud dia maafkan orang. Oh, ini memang level tinggi dah. Masya-Allah. Pandangan Allah kepada dia mana? Pandangan Allah SWT dengan pandangan yang baik. Allah SWT sangat suka dengan orang yang macam ni. Kenapa sifat Allah SWT ni maaf? Allah Maha Pemaaf. Dan bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan jumpa nama Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dia bila dia maha macam tu, dia suka sangat orang yang kasih, orang yang sayang. Masya Allah. Moga-moga Allah SWT bagilah sifat ni. Amin. Maksudnya bulan puasa ni maafkan orang. Ya, betul. Maafkan kesilapan orang. Kadang marah, tahan marah. Itu satu ujian bagi kita lah. Satu bila kita marah apa semua, kita ambil jalan senyap, tu lagi baik. Senyap. Lepas tu ingatkan dosa-dosa kita, banyakkan istighfar, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Kalau dalam marah kita dihantui oleh benda perkara-perkara yang tak elok, rasa macam nak buat orang ni, cuba baca Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Moga Allah SWT pelihara kita daripada gangguan-gangguan, bisikan-bisikan syaitan dan iblis ni, insya-Allah. Jadi maksudnya mana untuk rumusan siri pertama ni adalah sebelum nak cari guru, pembersihan hati. Ya. Kemudian adab. Lepas tu barulah ilmu tu akan melekat, meresap kat diri seseorang. Betul? Ya, betul. Itu yang kita nampak pada sahabat pun. Bila Nabi dah tarbiyah adab dan akhlak mereka, bila datang saja perintah Allah, dia teruslah baik.
Dia tak ada dah jawab kenapa ya? Kenapa? Tak ada. Jawab, ini perintahmu. Terus diamalkan. Sifat sahabat. Masya Allah. Yang kita nampak. Sebab itulah sifat ni ada yang yang Allah SWT sebutkan ketaatan kan dan kepatuhan kan. Ada pada sahabat. Sebab itulah Allah boleh iktiraf radhiyallahu anhu wa radu'an. Baik, insyaAllah. Maulana, terima kasih banyak. Satu pencerahan yang sangat diperlukan untuk orang macam saya dan orang awam lah. Yang maksud orang awam tu akhirnya saya dah faham lah. Tak adalah terasa sangat bila mendengar ustaz-ustaz ni cakap ni untuk orang awam, untuk orang awam. Timbul kadang perasaan yang tak jelas, tak nak bertanya. Tapi terus assume yang ni dah lain-lain level pula. Bila Maulana dah cakap ni baru kita faham lah. Alhamdulillah. InsyaAllah Maulana, ada rezeki lagi kita nak buat siri kedua berkenaan dengan kehidupan bertarikat pula. Penting ke? Dan macam mana nak identify perkara yang betul tu lah. Penting untuk kami orang awam lah. Jazakumullah Maulana. Terima kasih banyak kerana sudi hadir bersama podcast Royal Habibi. Semoga Allah Ta'ala sempurnakan apa saja hajat Maulana dunia dan akhirat. Bantu doakan peniaga-peniaga kat luar sana macam kami. Nak belajar-belajar meniaga. Dan last kali Maulana, betul ke meniaga ni sunnah? Ya, betul. Perniagaan ni dibuat oleh Nabi SAW dulu. Cuma pada awal-awal Nabi SAW berniaga. Kemudian akhir-akhir itu Nabi dah tumpuan dia pada umat. Bila Nabi tumpuan pada umat, maka Allah SWT telah aturkan satu aturan, nizam. Maka orang ni dengan yang ikhlas, semua sahabat-sahabat telah kumpul untuk Nabi SAW untuk mudahkan urusan agama tadi. Dengan mudah urusan agama tadi, Nabi telah gunakan bukan untuk manfaat dia, untuk manfaat umat juga. Masya Allah. Banyaklah cerita tentang tu. InsyaAllah. Nanti ada rezeki Maulana kita buat sesi khas untuk Maulana kongsikan bersama kami. Boleh insyaAllah. Jika ada peluang kami lah insyaAllah. Maka Allah Ta'ala terimalah apa yang kita buat hari ini. Amin. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah tetamu-tetamu istimewa kita, insyaAllah ada rezeki kita akan bawa lagi ulama-ulama yang tuan-tuan inginkan. Boleh je komen kat bawah. InsyaAllah Royal Habibi Coffee akan cuba buat yang terbaik untuk manfaat ummah. Dan akhir kata daripada kami, salam Ramadan dan insyaAllah segalanya dia.